Takkan kau nak kata Anwar Ibrahim Tengah kuat? Engkau tengok Salim kunyit kongkang cukup lah. Koyak. Meroyan-royan. Kau tengok Salim kunyit kongkang. Meroyan-royan. Ya Allah. Teruk betul. Saya tak tahulah korang tengok ke tak tengok lah. Tapi memalukan lah. Memang. Entahlah dia ni. Masuk air pun ada lah saya rasa. Kau tengok tak? Gila tau. Memalukan. Sangat memalukan. Sebab apa? Sebab dalam ketakutan. Dia bila dalam ketakutan ni kan macam itu ke guys? Bila dia dalam ketakutan, dia akan buat macam-macam lah. So macam Salim kunyit kongkang ni, dia dalam ketakutan yang amat sangat lah. Sebagai contoh macam ni kan. Dia dalam ketakutan yang amat sangat ni. Dia betul-betul. Penutup lah. Saya nak buat tak lama. Dia tengah ketakutan yang amat sangat ni. Waduh. Kesian pun ada kan. Si kongkang ni kan. Saling lalabot. Dia koyak. Saya bagi tahu. Dia kata, buktikan bila masa dia ada hantar orang deal dengan dia kata, deal dengan saya. Kan saya bagi tahu. Sekarang ini, orang yang datang ini minta untuk tutup mulut. Sebab Salim kunyit kongkang ini, mulut dia macam buntut ayam. Kau faham kan? Kau tengok mulut dia kan macam buntut ayam. Jadi geng-geng Pak Bul, ni Salim kunyit kongkang. Ni Pak Bul kau, Zamri, Azam Belen, termasuklah Datuk Akbar tu, bengang dengan kau mangkuk. Jadi dia hantar orang, minta aku ni supaya tutup cerita kartel kunyit. Fahamkan betul-betul Salim kunyit kongkang sebab mulut kau tu mulut buntut ayam. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas cakap. So, memang ada orang nak deal dengan aku ni supaya tutup mulut. Jangan cerita pasal kartel kunyit korang ni. Bukan kau tu yang bayar. Ni geng kau, kelompok kau sendiri. Sebab mulut kau macam buntut ayam tak berhenti. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas. Dia orang koyak lah, dia orang bengang lah. Itu sebab Pak Bul nak clearkan, tak nak terkait. Zamri tak nak terkait. Itu pasal kau kena tangkap dengan SPRM. Ni, Salim kunyit kongkang. Sebab itu, SPRM pergi tangkap kau. Walaupun kau lepas, walaupun kau kena tahan sehari je, semalam je. Tapi sebab dia orang bengang. Mulut kau tu tak berhenti macam buntut ayam. Faham Salim kunyit kongkang? Oh, buktikan saya nak pergi deal dengan dia. Bukan kau tu, kelompok kau, geng kau tu. Penat dah cakap kau. Nak mesej kau buta huruf. Nak bagi audio, takut kau pula pergi sebarkan. Dia orang pun takut dengan kau. Lagi satu, Salim kunyit kongkang, aku nak bagi tahu. Pak Bul tu penjawat awam. Azam Belen penjawat awam. Zamri tu penjawat awam. Engkau bukan penjawat awam. Terbalik non besok, dia orang ada jalan nak selamat lagi tau. Engkau nak selamat apa? Salim kunyit kongkang. Engkau nak selamat kat mana? Bagi tahu aku. At least Pak Bul dulu, dia penjawat awam, dia tahu dia salah, dia boleh jadi saksi. Azam Belen boleh jadi saksi. Zamri tu boleh jadi saksi. Habis kau, dia orang jadi saksi pada kau. Ni Salim kunyit kongkang ni lah, sebenarnya dia lah yang menjadi orang tengah dengan PMX. Kau nak cakap apa? Apalah. Dia koyak teruk. Tapi dia tak faham ni lah. Orang macam ni macam mana dia cakap kan? Dia lah. Korang pun tengok kan, dia macam mana kan? Dia kata, mana ada? Bila masa hantar orang pergi deal. Allahu Akbar. Punyalah mangkuk. Saya nak bagi korang tengok video ni. Kejap. Lambat pula ni. Ini betul-betul kelakar guys. Revolusi juga ni. Ini pun revolusi juga. Kalau kau nak berfikir. Revolusi kartel-kartel ini. Revolusi ataupun kita lah. Sama ada yang haram ataupun yang halal. Yang hak ataupun yang batil. Kalau kita nak berfikir lah. Jadi macam kumpulan-kumpulan ini, apabila mereka dapat kuasa, mereka campurkan yang hak dengan yang batil. Macam saya dedahkan lah. Duit haram dicampur dengan duit halal. Tak boleh guys, tak betul. Cuma kali ni alhamdulillah lah. Saya faham lah, mungkin ada orang tengok. So, macam mana dia orang serang guys.
Dia orang nak serang lah. Kau tengok tu 770,000 tu like tu dekat TikTok tu. 776,000 tu 777,000 dah. View 5,300. Dia orang mana mampu guys. Dia orang kotak-kotak banyak ni sampai cium spender pun tak banyak macam ni. Saling kunyit kongkang pun tak ramai macam ni. Beli view dia kata la 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 bot. La 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 bot. La 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 bot bot la 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 bot. Apalah saling kunyit kongkang ni ha. Teruk guys, teruk. Memalukan. Tapi apa bagusnya? Bagusnya apa? Korang lah. Kalau korang tengok, bermakna kau nampak lah. Oh, mereka tengah berkumpul. Serang siapa? Serang Sir Azri. Kenapa serang Sir Azri? Betul tak? Mereka berkumpul, serang Sir. Kenapa dia serang Sir? Sir ahli parlimen? Sir bukan ahli parlimen. Sir pemimpin parti? Sir bukan pemimpin parti. So, kenapa dia orang Sir Azri? Korang boleh fikirlah kat situ. Kau mesti fikir dia ni siapa? Takkan dia ni bukan ahli parlimen, bukan pemimpin parti. Dia cakap je kenapa mereka berkomplot serang Sir Azri. Bermakna apa? Sebab dia orang tahulah. Dia orang tak tahu. Tetapi dalam diri dia orang tahu siapa Sir Azri ni. Dia orang semua dalam ketakutan. Takut guys. Tapi ini kelakar Beb. Ini kau kena tengok Beb. Aku cabar engkau bagi tahu siapa. Ini hanya kau nak ambil perhatian kerana kau dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Ini kelakar Beb. Ini kelakar. Ini memang kelakar. Ini kelakar. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stoking blue. Nampak tak? Semula. Ya. Kau nampak stoking lubang tu, kau nampak tak? Lubang lagi tu. Saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stoking lubang tu, kau nampak tak? Lubang lagi tu. Nampak kaki aku ni. Aku nak minta maaf kat engkau. Kau punya dayu. Guys. Ni kau nampak. Guys. Pakai baju Versace. Pakai baju ni ribu-ribu. Salim kunyit kongkang. Pakai baju ribu-ribu. Duduk penthouse. Berjaya Times Square. Bodyguard puluh-puluh orang. Kereta belah-belah biji. Duit tabur sana, tabur sini. Beli gift berjuta bagi ni. Macam-macam. Cakap rimau bagi rimau. Cakap singa bagi singa. Token pun koyak. Nampak tak? Di luar mungkin nampak engkau ni kaya. Salim. Di luar mungkin nampak engkau kaya. Tapi di dalam kau ni Salim, engkau koyak dengan aku. Sampai token pun koyak. Kan? Tak adalah. Dia bukan fitnah. Lepas tu cepat-cepat dia buka stokin. Dia dah malu. Salim Abdul Rahman. Kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stoking lubang tu dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stoking lubang tu, kau nampak tak? Lubang lagi tu. Nampak kaki aku ni. Aku nak minta maaf kat engkau. Segak dengan kacak ni. Dia tak boleh buat-buat. Segak dengan kacak ni. Dia semula jadi tau. Segak dengan kacak ni. Tak boleh engkau
macam ni. Macam saling kunyit kongkang lah. Tak boleh. Kan? Kalau kongkang, kongkang juga. Kalau haprak, haprak juga. Engkau tukarlah pakai baju mahal, tunjuk bodyguard ramai, bagi duit. Tak ada, engkau memang haprak. Ha. Orang kampung Melayu semua kenal engkau, saling kunyit kongkang. Kan? Ha, sikit-sikit. Ha, kan? Lepas tu, selak 5. Low class. Ada beza dengan Sadri lah. Kan? Kan? Jadi, saling kunyit kongkang 2026. Aku tak ada nak minta maaf. 2 pilihan. Bertaubat atau perang. So, kau boleh pilih. Kau bayarlah siapa pun nak serang aku, kau plan lah. Dengan kata nak plan, nak letak dadah lah. Nampak? Dia orang plan nak letak dadah dekat Sir. Supaya Sir boleh disimpan dalam penjara. Lepas tu satu lagi plan, komplot pakat, suri supplier, pembekal, pelacuran apa semua. Supaya boleh sosmakan aku ni. Lepas tu plan apa? Nak langgar lagi. Dia orang ni, kau tak takut ke yang Allah tetapkan ni? Kau ingat apa? Kau punya ke dunia ni? Ni Allah punya, sayang. Dia punya, bukan kau punya. Jangan rasa diri tu hebat. Aku tak rasa hebat. Jangan nanya orang. Tapi kalau kau nak buat, buatlah. Kau ingat apa? Aku takut. Jangan katalah dia orang tengah pakat sekarang ni, kaitkan Sir Azri dengan dadah. Nampak? Kaitkan dengan dadah. Lepas tu datang bayar orang. Dia sekarang bayar lah. But kepada semua, saya tak minta simpati. Tak peduli pun. Tiwala buat pasal begitu. Jangan backup tu. Fikir, guys. Fikir. Siapa Sir Azri? Bukan siapa-siapa. Yang semua menyerang ni kenapa? Semua menyerang. 1 juta dah. Terima kasih. Salim kunyit kongkang. Tunjuk video kau, stokin kau ya. Laju dia orang tap-tap screen. Nampak? Nampak tu? Salim kunyit kongkang. So guys, kita tengah revolusi. Revolusi depan mata kita. Nikmati, enjoy. Dan berjuanglah sebaik yang mungkin. Untuk apa? Untuk berdakwah menyedarkan orang Melayu kepada penyatuan orang Melayu. Amar makruf nahi mungkar. Saya ingatkan lagi sekali. Sain mati lawan Anwar Ibrahim. Fahamkan betul-betul. Sain mati lawan Anwar Ibrahim. No mercy. Jangan bagi chance kepada Anwar Ibrahim. Okey? Saya rasa setakat tu je. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Selamat Tahun Baru 2026. Kita saksikan tamatnya riwayat politikus mabuk kuasa pada 2026 ni. InsyaAllah guys, kita sama-sama saksikan. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak tap-tap screen. Terima kasih Tiwala Bot. Terima kasih moderator semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.